Okey, jom kita terus selami topik ni. Selamat datang ke kupasan kita. Hari ini kita akan meneroka satu modul yang sangat menarik, malah boleh dikatakan sebagai game changer dalam kaunseling penagihan, iaitu terapi tingkah laku kognitif atau lebih dikenali sebagai CBT. Biasanya, bila kita sebut tentang pemulihan, kita asyik terbayang perubahan fizikal je kan? Tapi, macam mana kalau rahsia sebenar rawatan penagihan ni sebenarnya terletak pada keupayaan kita memprogramkan semula seni bina minda seseorang? Cuba anda fikirkan sejenak. Adakah penagihan ni semata-mata masalah fizikal atau ia sebenarnya berakar umbi dari dalam minda? Ini satu persoalan yang kita betul-betul kena rungkai. Kita perlu tengok melangkaui simptom fizikal macam jian atau ketagihan yang kita nampak kat luar dan mula fokus kepada perisian psikologi yang tersembunyi kat dalam tu, iaitu corak pemikiran yang salah. Kat situnya sebenarnya medan pertempuran utama dalam proses pemulihan. Untuk kupasan kali ini, kita ada satu peta perjalanan yang agak berstruktur. Kita akan bermula dengan asas terapi CBT, tengok sikit tentang psikologi penagihan dan kenal pasti apa itu pemesongan kognitif. Lepas tu, kita akan kupas model ABC, analisis fungsi dan akhirnya bahagian yang paling praktikal, teknik mengubah pemikiran. Kita mulakan dengan bahagian pertama, asas terapi CBT. Benda yang paling menarik tentang CBT ni adalah strukturnya. Secara asasnya, ia adalah satu terapi perbualan yang sangat bersistem, biasanya ngam-ngam dalam 12 hingga 16 sesi. Objektif utamanya, nak bantu klien kenal pasti, elak dan hadapi situasi berisiko tinggi. Caranya adalah dengan mengubah suai pemikiran mereka yang negatif atau tak tepat tu. Poin penting kat sini, klien kena sedar yang mereka mungkin tak boleh kawal persekitaran mereka. Tapi, mereka sebenarnya ada kuasa mutlak untuk menulis semula cara mereka mentafsir dan bertindak balas terhadap cabaran tu. Sekarang, jom beralih ke bahagian kedua, psikologi penagihan dadah. Mari kita bandingkan dua teori asas yang impaknya memang luar biasa. Di satu sudut, kita ada pelaziman klasik Pavlov. Bayangkan otak kita ni macam span, dia mula mengaitkan dadah dengan isyarat luaran, macam duit, tempat tertentu atau emosi, yang secara automatik mencetuskan rasa gian. Di sudut lain pula, pelaziman operant Skinner. Yang ni lebih kepada kesan dan akibat. Penggunaan dadah tu diperkuat oleh ganjaran positif, contohnya rasa high tu, atau ganjaran negatif untuk mengelak kesakitan fizikal bila tengah withdrawal. Kedua-dua benda inilah yang mengikat seseorang tu secara biologi dan psikologi. Tapi, tunggu, ada satu lagi faktor. Selain rangsangan dan ganjaran, kita tak boleh abaikan pembelajaran sosial daripada Bandura. Penagihan ni selalunya bermula melalui pemodelan, maksudnya memerhati dan meniru orang di sekeliling. Ini adalah faktor pendorong yang sangat besar, terutamanya di kalangan remaja. Dia tengok orang dewasa atau kawan-kawan ambil bahan terlarang, lepas tu dia pun ikut model tingkah laku tu. Seterusnya, bahagian ketiga, pemesongan kognitif. Pemesongan kognitif ni sebenarnya hanyalah corak pemikiran yang tak rasional dan jujurnya kita semua pun kadang-kadang terjebak dengan benda ni. Cuba tengok senarai ni. Pemikiran semua atau tiada. Macam, kalau aku gagal hari ni, maksudnya aku ni memang loser selamanya. Lepas tu ada generalisasi berlebihan, membaca fikiran, suka-suka je andaikan orang lain benci kita tanpa bukti. Ada juga yang suka melabel diri sendiri, asyik fokus kat benda negatif je dan asyik salahkan orang lain. Yoh, manusia biasa pun buat macam ni. Tapi untuk individu yang sedang melawan ketagihan, gelung ralat ni sangat bahaya sebab ia boleh jadi pencetus utama untuk mereka relapse. Masuk ke bahagian keempat, model ABC dalam CBT. Bila kita dah tahu perisian tu bermasalah, macam mana kita nak betulkan? Di sinilah model Alice masuk campur. Ini menunjukkan bagaimana kita boleh campur tangan secara efektif. Mula-mula, A, peristiwa yang mencetuskan klien. Kemudian B, kepercayaan tak rasional yang tiba-tiba muncul. Seterusnya C, kesan ke atas emosi dan tingkah laku mereka. Tapi keajaiban sebenar, magic dia, berlaku kat langkah D dan E. Di peringkat D, kita mula disputing atau mencabar kepercayaan tak rasional tu secara aktif. Dan akhir sekali E, kita bantu mereka bina falsafah hidup yang baharu. Fasa D dan E inilah fasa pemprograman semula yang sebenar. Seterusnya, bahagian kelima, analisis fungsi dan kemahiran. Kena ingat, penggunaan dadah tak pernah berlaku secara rawak. Mesti ada sebabnya. Analisis fungsi 5W ni bertindak persis macam peta diagnostik untuk seorang kaunselor. Kita mencari jawapan yang spesifik. Bila klien guna? Di mana lokasi tu?
Kenapa? Adakah sebab pencetus luaran atau emosi dalaman yang tak stabil? Dengan siapa mereka masa tu? Dan apa sebenarnya yang berlaku? Apa kesan fizikal dan psikologi selepas tu? Memecahkan butiran ni sangat penting untuk kita faham corak gaya hidup berisiko tinggi klien kita. Tapi ilmu je tak cukup. Pengurusan sesi pun kena cekap supaya masa tak terbuang. Kita gunakan struktur 20-20-20. Macam mana tu? Untuk sesi 60 minit, 20 minit pertama kita nilai kerisauan semasa dan periksa kalau ada penggunaan sepanjang minggu lepas. 20 minit kedua, ini tumpuan utama. Kita perkenalkan dan bincang kemahiran baru. Dan 20 minit terakhir, kita setuju dengan kerja rumah dan bincangkan apa-apa rintangan. Struktur ni menjadikan terapi tu satu persekitaran pembelajaran yang sangat pantas dan aktif. Akhir sekali, bahagian ke-6. Teknik mengubah pemikiran. Di peringkat ni, kaunselor ada banyak senjata yang berkuasa. Kita boleh mula dengan teknik gangguan, macam guna kaedah 4D untuk alihkan perhatian klien daripada dorongan nak ambil dadah. Lepas tu, kita ajar bicarakan diri positif untuk naikkan motivasi mereka. Kemudian, penstrukturan semula kognitif. Ni teknik luar biasa untuk hentikan monolog negatif kat dalam kepala dan proses maklumat tu secara rasional. Kita juga sediakan mereka dengan inokulasi stres macam vaksin emosi dan buat role play supaya mereka dah biasa tolak pelawaan dadah dalam situasi sebenar. Perkara paling penting yang anda kena tahu, proses unlearning atau membuang tabiat lama ni tak boleh berhenti setakat dalam bilik terapi je. Kat sinilah masuknya peranan kerja rumah dan biblioterapi. Kita minta klien buat laporan harian, tulis log emosi dan bagi bahan bacaan. Kenapa kena buat semua ni? Sebab kita nak penyertaan klien tu berterusan secara aktif. Minda kita ni perlukan latihan harian untuk betul-betul sembuh, baik di dalam maupun di luar klinik. Jom kita bandingkan dua teknik yang agak unik dan menarik ni. Di sebelah kiri, teknik pemikiran terhenti. Bayangkan, klien diminta bawa masuk memori yang memudaratkan tu dan tiba-tiba di pertengahan pemikiran tu, mereka kena jerit, henti! Kuat-kuat. Ya, ia agak agresif, tapi tujuannya untuk putuskan gelung pemikiran yang berbahaya tu secara drastik. Di sebelah kanan pula, teknik dialog skema. Pendekatannya lebih halus. Kita guna dua kerusi kosong. Satu kerusi wakili pemikiran yang bermasalah, satu lagi pemikiran rasional. Klien kena bangun, tukar kerusi dan berdialog secara fizikal mewakili dua sisi berbeza ni. Ia secara fizikal memaksa mereka menukar perspektif. Memang mind-blowing. Sebagai penutup kupasan kita, saya nak tinggalkan anda dengan satu petikan yang sangat mendalam dan menyimpulkan seluruh intipati modul ni. Manusia mendapat celik akal melalui proses pemikiran. Hidup adalah proses pembelajaran sepanjang hayat. Poin utama di sebalik ungkapan ni sangat memberi harapan. Sebab apa? Sebab penagihan tu pada asalnya adalah sesuatu yang dipelajari. Jadi secara logiknya, tabiat tu pastinya boleh dinyah pelajari atau dibuang. Kita semua secara semula jadi ada keupayaan minda untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi, apa pandangan anda? Adakah anda dah bersedia untuk menggunakan alat-alat ni, bantu klien buang tabiat lama mereka dan bina masa depan yang baharu? Berbekalkan teknik CBT ini, anda sebenarnya bukan lagi sekadar memberi rawatan biasa. Anda sedang aktif membantu seseorang memprogram semula keseluruhan minda mereka ke arah pemulihan. Teruskan menggali ilmu ni, terokai potensinya dan jadikan ia satu titik perubahan yang luar biasa.